Ini ada cerita. Ini panjang sikit lah. Okay. Ni tadi kita cerita Ustaz Gila kan. Ni ada cerita sikit pasal Ustaz Gila. So dekat Ustaz Gila ni ada 3 orang lah. Satu ni orang Jepun. Satu orang Malaysia, satu orang Brazil. Dia Brazil. So dia orang ni tengah jalan dekat tepi kolam tau. Dekat hospital ni ada kolam lah. Kolam renang lah. Yang depan sekali ni orang Jepun. Yang kedua orang Malaysia. Yang ketiga orang Brazil. So jalan, orang Jepun ni lepas lah. Lalu orang Malaysia ni pun lepas. Yang terakhir ni orang Brazil. Dia tergelincir. Dia jatuh dalam kolam. Yang orang Malaysia nampak, patah balik, selamatkan. Tengah-tengah selamatkan orang Brazil ni, nurse nampak. Nurse terkejut lah. Nurse pun pergi jumpa doktor. Cakap, doktor, orang Malaysia tadi selamatkan orang Brazil. Lemas. Doktor pun tak percaya, betul kan? Orang gila boleh selamatkan orang. Tengok CCTV. Betul. Maknanya dia dah sihat. Dia boleh selamatkan orang. Malam ni panggil dia, saya nak jumpa. Malam pun orang Malaysia datang jumpa doktor. Doktor cakap, saya ada 2 berita untuk awak. Berita baik dan berita buruk. Berita baik, malam ni awak dah discharge, awak dah keluar. Sebab saya tengok awak selamatkan kawan yang Brazil tu. Dah sihat, bagus. Dia pun happy, Alhamdulillah. Masya sihat lah. Berita buruk, kawan yang awak selamatkan tadi meninggal gantung. Dia gantung diri, meninggal. Gantung diri? Brazil tadi meninggal gantung diri. Lepas tu Mamat Melayu ni cakap apa? Bukan doktor, saya yang gantung, tadi dia basah. Aduh. Tadi dia basah dia gantung? Dia basah tadi dalam kolam. Dia basah? Dia gantung kawan tu. Allahu Akbar. Aduh. Aduh, tak boleh.